Hai, Sultan Selangor. Apa cerita tu? Durian musang berapa ratus ekar, tebang 10 pokok saja. Ha? You dapat duit ke apa? You dapat duit ke apa? You dapat duit ke apa? Dia sudah hina Sultan Selangor. Polis diraja Malaysia sila angkut botol kicap ini sudah naik minyak. Itulah yang dapat disimpulkan dari kenyataan Cikgu Chendra apabila aktivis rakyat ini mengongsikan satu video seorang individu menghina Sultan Selangor dengan mengaitkan isu kuil-kuil haram di Malaysia. Melalui video yang dimuat naik di akaun Facebook milik Cikgu Chendra itu, jelas sekali video tersebut memaparkan seorang individu berbangsa India mempersoalkan tindakan Sultan Selangor yang berdiam diri berkenaan isu kuil masyarakat India di Malaysia, tetapi menutup mulut terhadap isu kebun musang King di Rau Pahang. Hai, Sultan Selangor. Apa cerita tu? Durian musang berapa ratus ekar, tebang 10 pokok saja. Ha? You dapat duit ke apa? Kenapa ini macam? Ha? Kita sembahyang untuk macam you orang juga ke seluruh Malaysia, tak kira apa bangsa, kita sembahyang saja. You pun tak ada bagi apa-apa kepada kita punya kuil macam Sultan Johor sekarang agung. Tahu tak? Jangan pilih kasih macam ni. Ini bukan kebaikan untuk you atau you punya family, tahu tak? Ha? Kalau pandai, jangan pandai sangat. Kalau walaupun you nak bagi tahu, dia mesti kena ikut aturan law. Dia orang bukan boleh buat benda tu, dia tanpa macam saya tau. Dia orang biasa. Dia kenapa boleh pergi roboh macam ni? Ha? You tak ada sembahyang kah? Heranlah saya. You tak ada sembahyang kah? Kita punya duit cukai juga. You semua jadi agung. Ha? Bukan Melayu tapak 50% tak ada bayar lah. Ha? Lagi satu, kita pernah bayar duit, tax semua, kita maju. You orang mesti mau ada satu Melayu kita punya. Kenapa? Sebab ini, itu you tengok itu Gardenia Roti, lepas tu Hyatt Hotel. I tak pernah dengar baru punya orang pelabur dekat Malaysia. Sebab semua you orang punya pasal. Saya pun heran. Itu Firdaus Wong, itu Zamri, itu Chandra, itu Wong T apa lancau. Baru dia masuk Islam. Tapi saya tengok dia punya ketawa lah. Lagi you satu. Tebung itu apa, durian musang sudah senyap. Itu warung tepi jalan semua sudah senyap. Kita bina satu koil dekat sana, you banyak susah kah? You banyak susah lah. Saya sumpah sekarang, kita bukan minta apa sama you. Tapi benda yang apa you buat ini tak patut. Tahu? Saya betul-betul sakit hati. You satu sultan, kita bagi you hormat, kita bayar teks juga lebih daripada orang Melayu. Cina nombor 1, nombor 2 kita. Bukan kita orang. Betul-betul sakit hati ya. I cakap sama you. You ada
sudah cukup you punya wang. Subscribe with notifications on.